Korang, jom pergi pasir nak tak? Di sana tu. Ha, kat sana je. Jom. Jom. Korang tengok tu. Tu belut ke ular? Mana? Tengok tu. Macam belut je. Alamak, korang belut ni boleh makan ke sebenarnya? Belut ni sebenarnya boleh je makan sebab dia kan macam bentuk sejenis dengan ikan. Cuma beza dia bentuk je lah. Boleh je, halal je makan. Tapi dia ada rupa-rupa ikan kan? Dia ada rupa ikan. Kalau ular dalam air pula macam mana? Tak boleh lah sebab dia kan ular kan berbisa. Jadi macam haram lah untuk kita makan. Dia bahaya lah kan? Bahaya. Betul kan? Weh, agak-agak dalam ni ada buaya dengan katak tak? Aku rasa ada lah kot. Mungkin ada je buaya, katak, belut, lintah, semua-semua tu kan? Apa hukum kita makan buaya dengan katak Boleh ke? Kalau kau nak tahu, buaya yang katak ni haram kita makan. Sebab buaya yang katak ni, dia hidup dua alam. Kat dalam air, kat darat. Lepas tu, buaya yang katak ni juga termasuk dalam binatang buas dan pemangsa, kata tak? Lepas tu, dalam teks jawi klasik pun ada sebut buaya ni kalau dia naik darat, dia boleh membunuh manusia. So, dia bahaya. Katak pun kalau yang hidup dua alam ni diharamkan juga sebab terdapat larangan khusus daripada membunuhnya. So, kalau kita nak makan pun haram. Faham? Dia pula ada Macam ni, jenis-jenis. memang tak boleh makan lah. Tak boleh. Nampak. Dah lah je. Nurul, kat sini kan tasik kan. Kalau dekat laut pula kan mestilah ada tiram, batu karang, lepas tu mutiara, tiram mutiara tu kan. Dekat laut tu. Pasal apa hukum makan haiwan-haiwan tu? Semua haiwan tu hukum dia halal je untuk dimakan. Okey, macam dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmizi, huwa tuhuru al-hilul maita. Air laut tu suci dan semua bangkai-bangkai laut yang ada dalam laut tu suci. Dan haiwan-haiwan tu macam tiram, batu karang, semua tu duduk dalam air je. Diorang hidup dalam air saja. Diorang hidup dalam satu alam saja. So halal untuk dimakan. Lepas tu diorang pula tak membahayakan manusia, tak bagi mudarat kepada manusia dan depa tu tak ada bisa. So boleh je lah makan. Boleh je lah haiwan-haiwan makan. tiram, mutiara semua tu. Jom kita pergi kat depa dekat pondok tu. Okey, jom. Panas sini. Weh, korang tahu tak? Hari tu aku ada tengok satu video ni. Dalam video tu, dia cakap pasal dubuk. Korang tahu tak dubuk tu apa? Dubuk? Dubuk tu yang macam mana? Alah yang macam dalam cerita Madagaskar tu, yang kartun tu, haiwan buas tu. Dia satu habitat je dengan singa. Oh. Lepas tu boleh ke kita nak makan dubuk tu? Okey, kalau aku search tu, dia cakap boleh je makan dubuk. Halal lah yang mengikut majoriti ulama. Tapi dubuk yang dimaksudkan boleh makan tu dubuk yang bertaring, yang tak makan haiwan lain sebagai makanan utama dia.
Lepas tu kan korang, Lubuk ni dia mengalami haid 2 kali setahun. Boleh period. Dia boleh period. Sama macam kita. Dan dia ni juga tergolong dalam haiwan buas yang tak memudaratkan. Itulah. Wow, first time dengar haiwan period. Itulah. Hari tu aku adalah pergi zoo negara. Lepas tu aku jumpalah kedai kan. Lepas aku dengar ada seorang budak ni dia tanya mak dia, kedai tu boleh makan ke? Ya. Alah weh. Lepas tu kau patut tanya-tanya lah kan? Yelah, saya tak tanya korang. Oh, aku rasa aku pernah dengar lah ada orang cakap macam ni. Kedai ni dia menurut ulama dia ada 2 jenis kan kedai ni. Kedai liar dengan kedai peliharaan. So, 2 jenis. 2 jenis. So yang boleh makan hanya kedai liar je. Kedai pelihara tak boleh makan. Kedai tak boleh makan Tak boleh makan. Dia tolong angkat-angkat barang tu. Dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun ada cakap juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan daging kedai peliharaan. Patutlah tak boleh makan. Faham? Weh, kau tahu tak masa aku kecil-kecil kan, aku selalu makan sate anak. Sebenarnya kita ni boleh tak makan sate anak sebenarnya. Kau pernah makan? Tak pernah Tak weh. pernah, tapi ada je sepupu aku pernah makan. Oh. Arnab ni boleh je nak makan sebab dia tak ada taring. Lepas tu tak ada nas dalam Quran ataupun hadis yang larang untuk makan arnab tu. Dalam riwayat Abu Daud tu, Muhammad Safwan berkata yang dia memburu 2 ekor arnab. Kemudian dia menyembelih ni di Marwah. Lepas tu dia tanya Rasulullah, boleh ke nak makan arnab? Lepas tu Rasulullah memerintahkan untuk dia makan kedua-duanya. Oh, kiranya memang tak salah lah kan kalau orang jual sate, arnab semua. Ya, tak boleh je lah makan. Mana Rina ni? Lama ni ada kaki lagi. Kau rasa dia jalan-jalan kat sana lah tadi. Oh, dia seorang dia? Kuda Ya ke? Asal dia seorang-seorang? tu Rina. Mana dia? Hai weh. Pergi mana weh? Tadi kan aku jalan-jalan. Kau dah cakap. Kau tengok apa tu? Nak tahu tak aku jumpa apa? Aku jumpa musang. Comel gila. Ada Musang ni tadi. Aku tak ada tengok lagi. Kat mana Weh, weh? Dekat Ambil gambar. ada video nanti aku tunjuk. Rina, alang-alang kita orang ni tengah cakap pasal haiwan-haiwan kan. Apa pula hukum makan musang? Oh, kau nak tahu ke? Boleh kau makan? Musang ni halal je kita makan. Sebagaimana disebut dalam fatwa Lajnah Al-Ifta Jordan, halal je makan musang ni. Sebab musang ni makanan utama dia tu buah-buahan. Jadi bila kita makan musang, kita tak adalah macam kena penyakit macam makan biawak ke apa kan. Jadi halal lah kita makan. Kalau musang tu bagi kita penyakit, haram lah. Boleh je makan. Dia tak buat mudarat kat kita, so halal je lah kan. Betul-betul. Tadi ada cakap pasal biawak. Biawak boleh makan ke? Allah, sabar kejap. Tadi aku ada cari benda ni pasal biawak ni. Dia halal je makan. Oh, maksudnya tadi aku cakap pasal biawak haram tu salah ke? Tak pun, tak salah sebab biawak ni yang pernah kita jumpa tu biawak yang kat sini kan. Tapi kalau kat negara Arab tu dia ada biawak padang pasir ataupun nama dia dog. So yang tu lah yang halal makan. Sebab dia halal dimakan mengikut jumhur ulama. Tapi kalau mengikut hukum Nabi seharuslah. Sebab walaupun Nabi dia tak makan, dia tak suka daging dog ni, tapi dia tak pernah larang sahabat dia makan daging tu. Sebab tu lah boleh je makan kalau biawak padang pasir. Kalau biawak biasa tak boleh lah kan? Tak boleh. Okey, faham? Korang je lah pergi beli aiskrim. Dah harga lah. Panas juga ni weh, jom lah. Nak pergi beli Aicha ke? Mana Aicha? Jom. Jom. Berdaya masak kau ni macam tak ada. Let's go. Tak boleh cakap. Jom lah. Aku cakap, jom. Aku cakap dalam sini je. Jom.